Okey, kita buka peti ais, ada ikan tenggiri. Hari ni siang tadi tak masak, so kita nak makan malam, nak buat ikan kari, masak kari. Ni bahan-bahan yang untuk kita nak tumbuk je, kita nak tumis. Lepas tu ada rempah kari ikan lah. Ni cili padi akar ni je yang ada. Orang masih cuti, ni memang aku tak suka sebenarnya. Tapi last sekali kita akan pakai dia juga. Macam orang juga, last sekali orang yang kita paling benci itulah yang kita akan jugalah hadap. Macam tu lah dalam kehidupan kita ni Lepas tu kita nak pergi cari daun kari. Tengoklah pokok orang jiran sebelah. Aku nak minta sikit. Apa lagi? Nasi dah letak. So kita tengah tunggu ikan ni kerah macam batu ni. Aku tak tahu ikan apa ni. Kita nak campur je masuk dalam kari sekali. Okey, kita nak tumbukkan je, tak payah nak hiriskan. Bawang putih, bawang merah, ini kita nak buat kari tau. Halia ni korang hiris pun tak apa, nak tumbuk pun sekali pun okey juga. Agak-agak lah macam paket besar ni, tapi nak macam setengah. Nampaknya kuali kita dah panas. Oh, daun kari lah. Lama. Sekejap nak petik. Ira, minta daun kari sikit rumah jiran lah. Rumah makcik depan ke rumah sebelah? Kena tak daun? Ambil 5-6 tangkai. Ini bawang yang kita dah tumbuk tadi. Tinggalkan dia macam cinta kau jugalah. Kalau kau tinggal dia je 5 minit, dia boleh WhatsApp orang lain. Jangan tinggal-tinggal yang lepa-lepa dengan pasangan Okey, nampak macam ni kan, tapi dia belum masak lagi rempah ni. Kita nak minyak yang macam ni semua. Baru dia punya rempah betul-betul masak. Baru dia jadi betul-betul kari perleh. Okay. Kacau je dia. Siapa tu letak santan? Belum Kak Ira, belum. Okay, ni kita punya ni dah betul-betul masak. Kita masukkan ikan semua. Santan last tu. Yes. Okay. Kalau Ira pandai ni ikan apa? Bukan ini. Ikan bawal. Ni. Ikan bawal. Salah. Habis tu. Tak tahu. Bawal lah. Bukan lah. Tengok kepala dia. Tak tahu lah ikan apa. Ikan bawal. Ikan nyok-nyok ke? Tak, ikan nyok. Ada tulang. Habis ikan ni tak ada tulang. Ikan bawal. Okay, masukkan ikan.
Masukkan ni tomato, apa nama tu, asam keping. Masukkan santan. Manalah Kak Uji ni, aku minta tolong dia pergi belikan bende. Apa pun tak nampak lah. Hai. Benci lah. Okay, kita tunggu dia mendidih. Bagi masakkan ikan ni betul-betul. Nampak sedap tak kari kita, Wak? Macam mana kita nak bagi awak makan Aduh, tak boleh lah, Wak. Siap dah kari. Sekejap lagi kalau sampai bende, kita rebuskan bende tu, lepas tu kita letak. Lepas tu sekarang kita nak buat, ni kat KM saja je, tabur-taburkan cili. Kita nak buat sambal belacan pula. Okay, boleh tutupkan api. Rehatkan dia sebentar. Okay, untuk sambal belacan kita letak cili padi, belacan, garam, aji. Lepas tu tumbuk-tumbuk, perahkan limau nipis ni. Letak air sikit. Kalau boleh nak letak air asam jawa pun boleh. Tak ada masalah pun. Ni tempat dia pun. Sakitkan hati aku, kau akan terima balasan Tuhan. Mampus kau. Tu dia tengok tu kari kita. Terus. Ira nak goreng telur. Bukan telur dia, dia nak goreng telur. Masukkan dalam mangkuk, kita makan nasi. Salah. Nampaknya Abang Maman pun tak kenal ikan. Tak kenal binatang Abang Maman. Ya. Bukan. Nak ikan bawal ke nak ikan tenggiri? Macam ni lah kehidupan kita kan. Ada bawal. Kita rasa macam serba salah bila ada pilihan. Wow. Aziz, apa duduk ceruk-ceruk? Duduk sana, duduk sana, duduk sana. Ni telur Ira. Apa kongsi-kongsi? Hidup mana boleh berkongsi? Sekejap lagi ada yang dapat lebih, ada yang dapat kurang. Tak gitu, baby? Ira makan. Buat video aja. Ira makan apa? Mak 2 kali je tau. Orang suka, orang kata, oh rupanya anak-anak kat KM ni manja. Ya, diorang ni semua nak nasi ni. Tak boleh mak. Kenyang. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nafi mazana wa kunazana am. Panas. Mana letak banyak-banyak mana dah pedas. Makan dulu. Enggak kan? Enggak. Ni bagus makan. Lagi makan. Nasi ani. Aku habis. Apa mana? Ira, tambah. Sudah tambah. Sedap tak? Gemuk lah kat saya tak payahlah. Sedap kan? Tahu. Ni baru betul makan. Nak makan. Yang tadi apa? Tadi apa? Tengok aje. Mak nak telur sikit. Boleh baby. Untuk baby. Dah biasa makan sedap kat rumah. Kat luar dah tak sedap. Alah. Oh, panas. Dah makin berapa hari tu? Gas kereta. Panas mak. Tiup lah sianya anak Amang. Anak-anak kat KM semua, kalau panas dia dalam mulut aku bawa tiup. Bukan tiup kat tangan, tiup dalam mulut.
Kalau dengan bapak, mulut ke mulut. Kau jangan buat. Buat lagi. Apa? Makan mah. Tak boleh makan dia. Mak sakit perut mah. Tak selera. Kau nak mampus, kau tak selera. Mak tu tak, baby kan sakit perut. Adik dia nak potong watermelon. Apa dia nama dia? Watermelon. Memang dia banyak-banyak. Mana datang dapur ni ya? Beli tadi tu, kuih bulat-bulat tu. Mak rasa nak buat beli kaswin bagi orang 2 batang. Payahlah mengarut. Orang pakai tangan je. Memang ambil. Okay. Awak video kita. Comel. Untunglah balik-balik dapat pukul 2 pagi. Kena masak pula. Aku ni kerja dihidupkan dekat dunia ni untuk Untuk sayang akak. burik lah. Terima kasih mama.